Tinggal seekor kan jekrik. Tengah mau ni kan. Habis kita lain. Aduh. Aduh, letak makan tak makan. Mari tenggelam. Sap. Sau punya. Kita rasmi ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah potong bismillah. Okey, dah potong. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okay, apa khabar kan? Jumpa lagi kita pada episod kali ni. Okay geng, aku sampai spot lewat sikit geng. Jam menunjukkan kedua 2 petang yang sampai spot geng. Hari ni betul-betul mencabar geng. So tangan hitam geng. Putus rantai tengah jalan, putus rantai geng. Baru buat dia. Putus rantai geng. Rantai o-ring putus. Nasib baik ada brother kan. Terima kasih banyak-banyak pada abang Pihilitan tadi. Pihilitan gang putus betul-betul depan dekat Pihilitan tadi. Jadi hari ni aku turun lagi. Aku nak rasmikan joran yang baru kan. Ini dia. Okey, joran yang baru iaitu joran yang sama juga. Baru nanti kita buka. Black mat juga. Sama, panjang pun sama BMC Bike casting ni. Bike casting okey. 702 ml. Abu Garcia Black Max. Okey. Stay tune ni, jangan ke mana terus menonton. Nanti aku nak buka joran ni. Okay, alright. Stay tune. So kita buka bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Okay, bismillah. Kita dah rasmi. Joran tu patah tak boleh guna yang lama tu. Okay, ada. Nanti Abu Garcia. Okay. Kad tape ada lagi nanti kita potong. So baru daripada kilang ni geng. Original Black Max. So ni dia BMC 702 7 kaki geng. Medium ini medium. Medium 612 LB. Okey. Abu Garcia hitam merah geng. So okey, ini dia adalah 2 pieces 2 pieces. Okey, ini piece yang kedua. Okey. Cantik ni. So ini piece yang kedua. Okey. Piece yang kedua. Kita masuk 2 pieces joran ni. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Dia patah kat sini geng. Patah sini ya. Yang lama tu patah kat sini. So patah, belum repair lagi tak sempat repair. Yang tu akan repair nanti. Okay, pastikan straight geng joran ni. So cincin dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cincin. So 6, 12 7 kaki banyak dia. Aku memang minat sangat ni. Tak tahu lah sebab apa minat sangat. Okay, right, kita potong. Kita rasmi geng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Kita potong. Okay, potong. Bismillah. Okay, dah potong. Right, kita simpan. Oh, bang sini. Sebelah gate. Oh. Aduh, payah. Banyak boiling ni. Banyak boiling. Sayang, kecil yang dia.
Ya, goreng selesai ni sedap ni. Cik. So. Okey geng, pindah spot geng. Pindah spot dekat ikan puyuh dia kecil-kecil geng. Ni jangan tengok hasil lah, tengok hasil. Kecil-kecil lah. Ni. Boleh 5 ekor lah, 5 ekor. So dia goreng mana-mana ni, tapi kita nak cari yang saiz telapak tangan ni. Ni saiz kecil geng. Tengok kita cari yang saiz-saiz ni. Okey, alright. Stay tune geng, yang ke mana? Teruskan tonton. Lucut lah, lucut. Boleh banyak ikan puyuh ikan puyuh ke ikan apa sepat ke macam tu kan. So tanpa masa kita try menerga je. Dah dapat bawa set puyuh ni. Kita try lah. Ada cengkrik sikit, kita layan tengok macam mana. Okey. Besar ikan tu. Ui, aduh makan dah. Banyak ikan tu. Okey, ada. Sorry. Sang ni sedap kan. Telan dia oi. Aduh. Betul dalam. Dalam kolong tu. Betul ikan tu. Sorry. Sayang. Hati. Ni layan. So, dia lembak ni. Pun besar ni. Okey, ada dah. Bismillah. Alhamdulillah. Bisa sonok ke layan. Okey. Bismillah. Baru letak je. Tu dia, baru letak je geng. Aduh. Baru letak je. Mantap. Saiz puyuh benang. Okey ni. Saiz ni je. Buat macam tu. Bismillah. Sangat banyak. Tak macam ni. Ada. Bismillah. Dia susah ni. Okey. Susah ni. Okey. Ada besar lagi. Tadi besar lagi. Mak ni besar ni. Apa ni? Tak situ ada yang kan. Bagi tenggelam. Sap. Besar punya. Ada juga dapat tangan ni. Dapat tangan ni. Ada juga. Alhamdulillah. Akhirnya ada juga kat sini dapat tangan. Akhirnya ada juga.
besar. Besar lah. Besar ni. Tak makan time ni keluar dah ni. Besar. Besar dia ni. Abur lagi. Tengok. Tenggelam ada ni. Ada. Aduh, letak makan, tak makan. Ui, jap. Sebab air lah. Ni seekor jerit. Tinggal seekor kan jerit. Tengah mau ni. Seekor. Wah, ada gila ni. Okay, kita layan. Habis kita layan. Ada. Ada. Sikit umpan pun ada. Sikit umpan pun dah makan. Oh, banyak ni keluar ke ni. Bismillah. Okay, layan. Sebut. Bismillah. Besar. Ya ni. Tak dan nak kamera. Besar. Sikit ni, sikit. Bismillah. Okay, makan lagi. Makan. Aduh, bye. Kawan habis. Oh, ada satu. Yang seekor mati dah. Makan. Oh, ada lah sekepek pun ada. Cik. Sekepek pun ada. Ni yang seekor ni. Sampai habis. Habis satu plastik je RM3. Satu plastik ni RM3. Duit. Tak tahu ada berapa ekor lah. Sekarang mahal lah, semua benda mahal kan. RM3 kena beli 2 plastik lah. Tapi macam sekejap ni. Layan lah. Tengok hasil nanti last kali tengok hasil. Okay, last kopek lah. Okay, last kopek. Jom, last kopek tengok. Bismillah. Diri lah. Tengok. Oh, baru letak je. Oh, tu baru letak geng. Tak menang tangan geng pot ni. Habis. Dengan ni rasminya habis mal geng. Oh, okay.
Sani lah. Sani. Okay, right. Habis ban. Okay, right. Okay, right, jom. Kita tengok hasil lagi. Tengok hasil macam mana. Kita tutup lah. Okay geng, tamat video aku untuk hari ni geng. Alhamdulillah lah ada hasil puyuh haruan pun ada Kita casting dengan kita memancing puyuh. Kita gabung kan. Sekarang dah masuk musim kemarau geng. So air surut pada banjir, air cetek, ikan berkumpul geng, ikan berkumpul Korang tengok berhadapan aku ni. Tanpa henti menangkap bang. Ikan puyuh, sepat, lagi apa macam-macam ni, sepat ronggeng tu ni. Tu puyuh macam tu puyuh. Banyak puyuh kat sini memang banyak bos sepah puyuh ni. So sini pun melangkap juga ni. Haruan ada tadi lucu kat sini haruan. So okey, puas hati lah tembak. Nanti akhir ni nanti aku tunjuk hasil lah puyuh tu dengan haruan. Sebelum tu korang jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Subscribe jangan lupa geng. Jangan lupa yang paling penting subscribe dulu. Okay, semoga kita berjumpa lagi di video akan datang yang lebih menarik dan mencabar. Salam daripada aku. Assalamualaikum. Bye. Okay. Yang masuk dulu, masuk haruan. Haruan sekur lah. So ni krim. Ni bulu. Okay, ya. Dah lama tak buat ni. Balik kita masak ni. Masak pedas lah, masak pedas. Masak cili masak cili. Masak sambal lah, masak sambal. Balik masak sambal guys. Balik kita masak sambal ya, masak sambal. Goreng pun boleh goreng pun boleh. Goreng mana-mana isi puyuh jangan risau. Ikan puyuh memang manis ya. Mana-mana sama je rasa, tapi memang manis. Okay, right. Cantik. Ni ekor ni. Sampai habis. Dia terbatik je RM3. Okay, last kepek sebab last kepek diri. 7 petala langit serundang ayam, 7 petala bumi kerundakannya. Keris sakti kekuasaan raja, keris sakti kebesaran negara.